A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Maksudnya, dan apabila kami kehendaki bahawa kami binasa akan setengah negeri, nescaya kami akan mulakan dengan suruh orang-orang besar dan orang-orang yang berkelebihan di negeri itu untuk taat kepada Allah, dan mereka akan bantah Allah. Itu ayat dia, ayat 16 surah Al-Isra. Baik, persoalan dia, pasal apa Allah jadikan syarat untuk Allah pelingkup satu-satu negeri dengan Allah bagi golongan mutrafiha, perintah supaya taat Allah. Baik, kata kunci dalam ayat itu ialah mutrafiha ataupun mutrif. Dalam bahasa Arab, mutrif. Siapa ni golongan ini? Mutrif ni siapa? Orang putih kata mereka ni golongan yang luxurious, golongan luxury, golongan yang kaya raya, hidup mewah. Kenapa ayat Quran kata golongan yang kaya raya ni disuruh taat kepada Allah? Kalau mereka bantah, mereka tak mau taat, maka Allah akan turunkan azab. Pasal apa? Pasal orang kaya sepatutnya kena taat Allah. Pasal Allah bagi dekat dia nikmat kekayaan. Dalam tafsir kata macam tu. Kata pasal-pasal kita baca ayat ni, Tuhan pergi sebut, wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha. Apabila kami nak binasakan sesebuah negeri, kami akan perintahkan orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin besar yang ada dalam negeri itu, suruh taat kepada Allah. Fafasaqu fiha, dan mereka ni akan bantah, tidak mau taat Allah. Apabila berlaku keadaan ini, apabila berlaku syarat ini, Allah binasakan negeri itu. Pasal apa Allah pilih untuk nak suruh orang-orang yang kaya raya ni taat Allah? Pasal apa? Pasal mereka kaya. Siapa orang yang patut bersyukur pada Allah? Orang kaya lah patut lebih bersyukur. Pasal apa? Pasal Allah bagi kaya kat dia. Pasal apa orang sehat kena bersyukur pada Allah? Dia kena syukurlah pasal Allah bagi dia sehat. Orang yang Allah bagi kelebihan, dia lebih lagi kena syukur pada Allah daripada orang yang Allah bagi susah. Maka ayat ni kata apa? Apabila Allah nak membinasakan sesebuah negeri, Allah akan perintahkan orang kaya-kaya dan pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar dalam negeri itu suruh taat Allah, dan menjadi kebiasaan fafasaqu fiha. Depa ni akan bantah perintah Allah. Macam tu lah. Daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Hadu lawan tak mau nak ikut Nuh ni siapa? Pembesar negeri dia lah. Sampailah kepada Nabi-Nabi yang berikut ni. Sampai zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Siapa yang duk challenge dia? Firaun. Firaun tu siapa? Raja Mesir. Dia main sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang duk lawan Nabi? Pembesar Quraisy. Allah bagi dekat mereka kaya, Allah bagi dekat mereka kuasa, Allah bagi dekat mereka macam-macam. Mereka lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku keadaan ini, maka license sudah dapat, kemusnahan sudah boleh dilakukan ke atas negeri itu. Itu ayat dia nak beritahu. Baik, maka bantah mereka itu. Orang kaya-kaya ni semua bantah, tidak mau ikut Islam. Dan buta pasik mereka itu padanya, tiada ikut Rasul kami. Ini biasa. Daripada zaman dulu sampai bila-bila pun, selalunya hak lawan Islam ni ialah orang kaya. Selalunya. Out of 100, ada seorang yang bagus. Out of 100 orang kaya, ada seorang hak betul-betul bagus. Hak banyak ni apa? Derhaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah bagi dekat dia nikmat kaya, dia balas balik dengan derhaka Allah. Begitu. Maka tidak ikut mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaqqa 'alaihal qaul. Maka sebenarnya lah pada ketika itu akan perkataan dan kalimah binasa kami dengan datang azab ke atas mereka itu. Itu dia. Bila berlaku dalam sebuah negara itu, pemimpin dia, orang kaya dia lawan Allah, tunggu kebinasaan nak mai. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh binasakan manusia dengan macam-macam elemen yang ada dalam alam ni. Allah boleh buat. Dia boleh buat main dalam bentuk cuaca,
Manusia boleh binasa dengan cuaca. Allah boleh bawa main dalam bentuk nyamuk alih. Nyamuk alih. Kita duk baca cerita klasik macam mana Namrud mati, nyamuk masuk. Nyamuk tu hari ni nama sama, Aedes. Dia boleh jadi penyebab kepada denggi dan dia boleh jadi penyebab kepada chikungunya. Nama satu lagi, chikungunya. Allah boleh jadikan makhluk dia yang sekecil itu untuk membinasakan siapa yang Allah nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Susah sangatkah kalau Allah nak binasakan kita? Tak susah langsung bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh takdirkan macam-macam benda untuk nak bagi binasa kita. Jangan cabar Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata fahaqqa 'alaihal qaul, maka sebenarnya lah perkataan kami ini. Kami kata kami akan binasakan negeri itu apabila orang kaya dan orang besar negeri itu menolak Islam, menolak Allah. Maka betul ialah apa yang kami kata. Fadammarnaha tadmira. Tuhan kata maka kami akan binasa akan dia sebagaimana binasa seluruh penduduk negerinya. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, bila Allah guna perkataan dammara. Dammara ni maksud dia apa? Kena tu hancur terus. Blast. Dalam bahasa orang putih kata blast. Fadammarnaha tadmira. Kami binasakan dia. Demolish. Itu maksud dammara. Demolish. Dia kena tu, dia runtuh, hancur lebok. Tuhan guna perkataan tu. Allah boleh guna macam-macam perkataan lain. Tapi Allah guna perkataan tu. Perkataan yang cukup padu. Allah Subhanahu wa taala sebut fadammarnaha tadmira. Maka kami akan destroy. Kami akan flatten. Flatten. Tak tahu? Rumah flat kita tahulah. Flatten ni maksudnya apa? Dia bagi flat. Bukan dia bagi rumah flat. Dia bagi flat. Dia bagi rapat. Kan macam kita orang Penang. Dia jamu apa semalam? Oh, kita kata biryani kambing. Atu pagi flat. Flat ni orang Penang dia tak kata flat, dia kata apa? Rapat ni flatten. Allah Subhanahu wa taala bila dia kata fadammarnaha tadmira, bila kami buat main azab yang kami buat main ni flatten. Bila kena rapat. Demikian yang dikatakan sifat azab Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan malapetaka biasa. Ini azab. Maka kami binasa akan dia. Akan sebagai binasa dengan ahlinya. Sekali dengan penduduk negeri itu. Kami akan tutup habis cerita mereka. Dengan sebab derhaka mereka kepada Rasul yang aku utuskan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh." Dan sudah berapa banyak Tuhan tunjuk bukti. Tadi Tuhan kata, apabila orang kaya-kaya dan pemimpin negeri bantah, sudah cukup syarat untuk aku buat mai kebinasaan pada negeri itu. Kemudian Tuhan buat mai bukti. Tuhan kata apa? Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Berapa ramai dah Tuhan kata ni dalam ayat ni. Dan dah berapa banyak dah yang telah kami binasa daripada beberapa banyak umat daripada selepas Nabi Allah Nuh alaihi salam, seperti Nabi Hud dan juga kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Shu'aib dan kaum Nabi Musa dengan sebab bantah mereka akan rasul mereka itu. Tuhan kata, aku bukan kata saja. Ada track, ada sejarah yang apa boleh track balik, boleh tengok balik. Berapa banyak dah nabi-nabi dulu apabila umat dia lawan dibinasakan. Benda tu clearly stated di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tuhan kata, pergi baca, pergi tengok balik dah berapa ramai yang aku kenakan benda ni.